Kalau kami kan buat kalau dia hari tu habis begini lah. Dia tengok situ tengok dia. Anu tu jalan kau. Selesai. Masih lagi. Sudah. Masih berjuang. So kita akan selesai. Kita perlu prosedur balik next. So kita review balik semula. So untuk tingkatan 6 sem 2. Okay, tingkatan 1. Kita tidak tulis ini. Untuk tingkatan 6 sem 1 pun ada satu juga. Okay, kenapa saya buat macam ni? Okay, tadi kita ambil senario. So daripada awal-awal tadi kita 67 orang murid. So daripada 67 orang murid ni kita identify 10 sahaja yang layak. Okey, 10 yang layak. So bila kita dah bawa ni ke dalam box nombor 2, kotak nombor 2 yang kita dah simak, kita dah simak PP semua. Okey, 10 orang tadi kita dah simak. Tapi masa kita nak buat orang PP 3 ni, so cikgu semak balik result. Sebenarnya 2 orang ni tak layak pula. Kan? So cikgu semak result balik, terkurang dia. Cikgu kira sebenarnya dia tak layak. So cikgu tak perlu nak kemas ini korang PP dia. Biar je dia dekat situ. Cikgu hanya perlu kemas ini korang PP dia yang cikgu rasa betul-betul layak. Okey, jadinya yang kita dah kemas ini korang PP dia tadi tu. Jadi saya minta cikgu buat macam saja kita buat okay, so kita buat contoh, kita pun tak ingat tim saya dia main masuk je, tak ingat berapa yang layak. Tapi kita andaikanlah, so 5 yang dia rasa betul-betul layak, 3 tu dia was-was, layak atau tak layak. Tapi cikgu tak tahu, cikgu memang akan tengok pada 8 orang tu, pada cikgu memang ni confirm layak. Tapi nanti bila kita hantar kat JPM baru kita nampak. So daripada 8 kita hantar tadi tu, sebenarnya saya cakap 2 orang saja yang berjaya. Jadi kita tengoklah macam mana. Tapi next dia, once cikgu dah kemas ini semua PP3, so yang 2 tadi tu kita ambil senario, memang masa cikgu buat PP3 tu cikgu dah tengok dah result dia tak okey, tak mendapati syarat, cikgu dah kira-kira memang tak cukup ni. So cikgu tak perlu nak ambil, so tak perlu nak buang masa untuk kemas ini orang dia. So cikgu just proceed yang mana betul-betul layak sahaja. Walaupun dia dah masuk dekat box nombor 2, tak apa, biar je dia dekat situ, tak ada masalah. Okey. Untuk step yang berikutnya adalah mesyuarat. Okey, so mesyuarat ni yang ini. Okey, so ini adalah wajib. Okey, sebab tadi cikgu nampak, so kita dah settle dekat orang kotak nombor 2. Kenapa dia tak pindah lagi senarai ke kotak nombor 3? Sebenarnya saya cakap tadi bila cikgu tak ambil PP3, dia akan pergi ke kotak nombor 3 senarai murid layak kalau dia hantar kan. Tapi sekarang dia tak ada lagi. Sebab mesyuarat. Ya, betul. Sebab mesyuarat tak buat lagi. So kalau cikgu dah buat kuam, cikgu tahu dah mesyuarat tu wajib kan. So macam kuam, cikgu dah pilih-pilih kotak 1, kotak 2, dah pilih-pilih. Lepas tu mana bagi murid-murid saya ni? Rupanya mesyuarat tak buat. Sama lah situasi dekat sini juga. So cikgu perlu buat mesyuarat. Jadi ini contohnya kita dah ada mesyuarat. So dia akan view juga lah mesyuarat. So kita create mesyuarat baru. So cikgu perlu tambah mesyuarat. Tambah mesyuarat. So untuk tambah mesyuarat ni, sistem perlukan maklumat mesyuarat yang minimum lah. So perlukan nama pengerusi. Mesyuarat ni biasanya di sekolah satunya membesarkan PGB lah kan, yang akan menguruskan. So jadi letaklah macam mana utama mesyuarat? Ini je yang keluar. Okay, nama mesyuarat, yang ni letak je nama mesyuarat proper, tempat di mana tarikh mesyuarat. Dan wajib untuk upload minit mesyuarat. Apa ni? Upload minit mesyuarat. So kalau minit mesyuarat nampak macam katalah belum final, belum sign, so tak perlu nak tunggu dah sign baru nak upload, baru nak buat mesyuarat. Boleh je buat dulu, upload minit yang draft dulu. Nanti dah dapat minit yang final, dah sign, dah confirm, upload lagi sekali. Okay? So sekarang kita upload dulu apa-apa dokumen yang ada dekat laptop tuan-tuan tu. Untuk test ini tak perlu nak buat minit. So cari je apa-apa file dalam PDF, PNG atau penjagaan boleh. Tak dekat tambah mesyuarat.
Okay, so kalau Baru dia keluar. file Jetpack Baru keluar. PNG itu, so maksudnya sistem Maksudnya baru kita tulis untuk nama cikgu pengerusi scan. apa semua tu lah. Scan Maklumat masyarakat. mesyuarat tu, so dalam bentuk PNG boleh So, masuk. okey, tadi dia tak keluar lama. Boleh masuk. Cumanya tak perlulah cikgu nak ambil gambar dalam mesyuarat tu, masuk dalam ni tak perlu. Kita nak manage mesyuarat tu kan gambar dalam Apa kita mau mesyuarat. ambil? Oh, di mana cakap? Makan. Sebab ada tanya saya semalam, perlu masuk gambar dalam mesyuarat kan? Saya cakap tak perlu gambar, saya tak nak. Saya nak manage je. Gambar dokumen. Alright, so kita upload dan kita simpan lah. Simpan dulu kat rumah mesyuarat tadi. Kalau tidak suami kita. Okay, so sekarang kita nak mesyuarat baru kita sebelum sini. So tadi kalau tuan-tuan kita nak kemas ni balik semula mesyuarat ni. So macam contoh tadi kita dah upload minit dengan draft. So dah ada minit baru, so klik pada kemas ni. Kemas ni upload saya minit. Okay, so kita boleh kemas ini lah. So ni bilik kita tadi. Kalau nak kemas ini, sama ada kalau cikgu nak hapus dulu. Lepas tu tambah dokumen lain. Kalau tak nak hapus, cikgu boleh tambah dokumen lain. Pun boleh juga. So dia kena ulang nanti kat dalam sistem ni. Okay, so sekarang ni kita dah kemas video mesyuarat. So apa yang perlu dibuat? So jangan ingat kalau nampak mesyuarat dah selesai, tak selesai lagi, belum lagi. Sebab kalau kita lihat di dashboard tadi, di dashboard ni, okay, so sebenarnya murid kita masih lagi kosong. Okay, kenapa? Walaupun kita nak buat mesyuarat, sebenarnya dalam mesyuarat tu ada action yang penting yang tuan-tuan perlu masukkan. Pandang murid yang layak. Ya, ada murid yang layak. Okay, so kita klik nama mesyuarat. Tadi kita dah pilih 8. 8 orang murid saya dah kemas ini orang pilih 3. Okay, katalah in case masa kita nak buat mesyuarat ni, kita nak set murid layak atau tidak layak. So ada seorang murid ni yang kita dapat tahu dia dah dapat bantuan lain yang menyebabkan sebab dia tak layak. Contohnya lah dalam proses sebelum masuk ke proses ni dia belum dapat lagi bantuan, contoh yayasan ni kan, yayasan Sabah. Okay, so bila kita nak buat mesyuarat ni dia datang, cikgu saya dah dapat yayasan, saya dah dapat beasiswa yayasan. So sepatutnya dia tidak layak untuk dapat PKP. So jadi cikgu boleh tukar dia punya nama dia tadi. So dia tadi kita ada 8 kan. So seorang dia datang jumpa dengan kita, dia kata cikgu saya tak nak. Ataupun dia dengan ni lah, dia cakap cikgu saya tak nak PKP ni. Okay, saya tak nak PKP. So kita tikkan dia. So kita tukar kepada dia tidak layak. Mas pilih kepada tidak layak. Okay, sebab yang sekarang yang ini, kalau kita set dia semua layak, semua tu akan dihantar ke JPN. So daripada 8 ni tadi, kalau tiba-tiba seorang tu kita nak hantar ke JPN, akan sebab-sebab yang tertentu lah, contoh macam tadi, dia tak nak, dia dah dapat bantuan lain. So kita tukar dia kepada tidak layak. Okay, jadi bila kita klik set dia tidak layak, nama dia akan duduk dekat atas kita senarai keputusan ni. So ada sini senarai keputusan ni. So dia di sini tidak layak. Okay, yang lain-lain masih ada di bawah. Contoh ada di bawah lagi. So kata let's say semua ni okay dah keputusan final, semua ni layak kita nak hantar ke JPN. So nanti semua tekan layak. Jangan tekan layak, cukup pilih. Kalau saya nak buat satu-satu pun tak ada masalah. Kalau saya masa satu bulan.
Itu saya bingung sudah. Kalau senang tu saya tak tahu lah. Panggil tu lah yang itu. Pembantu tu. Boleh betul angkat tangan. Yang ni je saya bagi jalan shortcut. Dia macam Tadi tak ada. Buat. Jadi sudah masukkan kemas kini lepas tu masukkan. Okay. Saya punya page isn't working. Cek jangan dulu jangan dulu sabar. Okay, sekarang saya nak ulang sekali lagi. Satu clear. Okay, macam ni. Sekejap ya. Sekejap. Okay. Untuk tadi Puan, kita dah pilih dah kemasin dia dalam tiga kan? Mesti ada dua kali. Sekali saja. Mesyuarat satu sahaja. Yang saya contoh ni sebab memang dah ada. Kita dah pernah guna dalam kali kita dah pernah buat mesyuarat. So kalau kat sekolah, ikutlah kalau sekolah buat 3 kali mesyuarat, itu kan dia dah tak buat. Jadi sepatutnya satu sekali je lah. Okay. So Puan buat satu mesyuarat. Mesyuarat dah buat Lepas tu macam ni. buat. Okay, sekarang di dalam mesyuarat tadi senarai yang kita dah buat tadi yang kita dah kemas ini 3 tu. So senarai itu di dalam mesyuarat kita perlu decide sama ada murid ni betul-betul layak atau tidak layak. Di mana? Ada lagi yang membantu. Yang membantu tu dia akan yang mana? Itu lah di belakang. Itu si medium tu keluar sudah. Okay, Saya tidak ingat macam mana saya masuk. so contoh ni tadi. Okay, so tiga orang murid ni tadi. Membantu tu facilitator. Okay, 3 orang murid ni tadi kita dah kemas ini orang murid ni dia. So dalam mesyuarat, so sebenarnya cikgu boleh klik nama murid ni. So kita boleh verify sekali lagi. Verify sekali lagi yang murid ni betul-betul layak. Okay, macam kes tadi ada yang tanya saya, kalau kita buat yang 3, lepas kita nak kemas kini orang dia, kita tunggu dia kemas kini orang dia. So pada masa ni kita semak dia, orang dah confirm nak kemas kini. So kita nak layak. So kita pilih sebagai layak. Tapi kalau katalah pada masa kita kat sini mesyuarat ni, dia tak kemas kini orang dia, dia tak lampu je. So tak payah proceed dia kepada layak. Tukar jadi kepada layak. Jom lah macam mana? Ataupun masa mesyuarat, mesyuarat tu yang mesyuarat dia datang nama mesyuarat kau dia baru kata dia cikgu keluar. saya tak nak PKP ni sebab saya dah nampak perempuan yang lagi banyak. So saya tak nak PKP ni. So macam mana cikgu nak excludekan dia daripada cikgu hantar, cikgu kena tukar kepada tidak layak. Tukar kepada tidak layak. Sebab senarai yang layak sahaja yang akan dihantar ke JPN. So JPN tak nak tengok senarai yang sekolah kita tak layak. JPN yang tengok yang senarai yang tuan-tuan kat sekolah kita layak sahaja. Okey? Okey, dekat situ mesyuarat tu. Sekarang ni kita layak ke semua. Kita kalau kau dekat terus dia lah 6 je lagi. Okey. Apa yang sistem buat? Puan dekat sini, selagi puan tak hantar, selagi puan ingat bila kita mesyuarat, sebenarnya kita allow lepas mesyuarat dah settle tak nak fikir lagi, boleh terus hantar. Ataupun lepas mesyuarat balik, terlupa nak tekan lagi kan? So nak hantar kemudian. So refresh balik puan punya screen yang dashboard ni. So sekarang murid layak akan berada di situ. Jadi saya hantar 8. Dalam mesyuarat kata seorang tak layak, tinggal 7. So bila kat situ ada 7 orang murid sahaja. Tekan layak lah kan? Tinggal 7. Okay, so bila kita pilih 7 tu, senarai tu ada di bawah. Dan ada butang hijau juga. Okay, nak ingatkan dekat sini, butang hijau ni akan berwarna hijau ikut tarikh mula dan tarikh tamat takwif untuk aktiviti hantar permohonan di peringkat sekolah. Saya cakap tadi kan. So kalau 5-3
Katalah tadi mesyuarat dah selesai. Cikgu tunggu tak nak hantar lagi lah. Biar dulu lah. So dia lupa dah. Dia dirayak. So tiba-tiba hari ni baru nak askar. Butang ni warna kelabu. So kalau butang ni jadi warna kelabu, maksudnya adalah Dia dirayak luar saja. tak boleh nak hantar lagi. Jadi cikgu akan tulis untuk hantar semula. Kalau kita cakap Okey, layak so lagi. ingat tengok kat sini butang ni. So nanti jangan terkejut tengok butang warna kelabu tekan-tekan tak boleh hantar, nanti masuk dalam ISD sistem Bangku hijau semua. sistem tak boleh nak hantar. Sini, kita refresh balik dashboard. Saya pun layak. Okey, puan tak tekan layak dalam mesyuarat. Jadi tekan hantar permohonan. Okey, ulang balik. Ya. Saya dah ulang kali. Okey, saya ulang lagi sekali. Macam kita mau balik sini. Baik, kita saya ulang lagi sekali nanti. Kenapa dia jadi ni? Okey, perhatian. Perhatian, dengar dulu. Okey, sekarang saya dekat sini. Lepas tu apa nak buat? Okey, puan nak upload minit mesyuarat. Sebab yang nak tengok yang ada 7 murid. Orang murid tu macam mana nak tengok? Pengabaikan yang saya ada di mesyuarat. So, anggaplah kita semua tengah ada satu mesyuarat Aku saja. kembali je. Okey, semua satu mesyuarat kan? Puan ketik nama mesyuarat. Ketik nama mesyuarat. Loading. Masuk ini kalau yang kita ceritakan ini. Kita kena tanda mau letak lain atau layak macam tu. Dia dah 3. Okey, rekod dah. Lepas tu nak balik semula ke sana tadi? Kan? So, apa kenapa ada mesyuarat di atas ni? Kan? Sebagai Dia ni macam leceh. Dia tak mesyuarat. pergi tekan skrin. Okey, naik keputusan mesyuarat. Dekat saya dah ada data. Kalau puan tak buat action lagi, kosong. Betul? Kosong kan? Okey, jangan risau. Scroll lagi bawah. Scroll lagi bawah. Dekat sini ada permohonan untuk tindakan. Ada? Pastikan senarai yang ada di sini sama dengan bilangan yang puan update PB3 tadi. Puan update PB3 berapa orang? Tadi tempat 4 je buat. Okey, ada 4 tak ada kami. Okey. So dekat sini saya nak terangkan kenapa yang lain-lain tu tak update, tak masuk dalam mesyuarat, sebab kita tak kemas ini PB3. Dah mesyuarat kan? Kan mesyuarat. Telah. So tiba-tiba puan rasa ada seorang lagi yang sepatutnya dia layak. Okey, puan kemas ini PB3. Refresh balik skrip mesyuarat yang masuk dalam mesyuarat. Okey, syarat dia nak masuk dalam mesyuarat mesti PB3 telah dikemaskini. Okey? So nanti kalau kata tadi dapat PB3 Macam mana sudah ni? untuk mesyuarat, make sure senarai Tadi Encik dah tekan ni? PB3 tu kalau Belum. sepuluh, Dia tekan layak tak? dalam mesyuarat. Okey? Okey, tu dia kat situ Okey. So dalam sini Tadi berapa orang kalau hantar? kita nampak tadi ada 3 puan Tadi berapa orang buat permohonan ni? Ada 5 sem 1, 5 sem 2. Okay, Kita dah masuk dalam meeting dah. Jadi kan, sudah layak, datang. tidak layak. Ya kan? Betul. Sebab 3 ni je yang layak. Hijau. Tadi berapa orang? 10? Okey, so dalam mesyuarat, Mesyuarat sekali je kan? Contoh satu, daripada 4 yang Saya sudah masukkan minit mesyuarat. Jadi yang 5 orang saja daripada 10 tadi. saya nak terangkan yang penting dia. Ada kesalahan. Tadi tu tak layak. Dengan dua, so daripada 4 tadi, katalah seorang kulit tu datang jumpa puan, puan saya tak nak EMP, saya nak dapat beasiswa lain. Ataupun senario lain lah, kita ambil senario yang dahsyat. Murid ni tiba-tiba tadi kita dah mohon, tapi buat PB3, murid ni sila Dia tekan hantar. Tak tunggu dah.
Tadi belum tekan. Okay, whatever alasan yang dia tak nak sekolah, Oh, tinggal 2 je ya. dia tak sanggup pula. Contoh Tak layak tu. dia tu dia Habis sanggup untuk pula. 10 tadi. Dia tak Tadi 10 orang tu, yelah saya main tekan aja kan. Saja tu. Mungkin ada yang merit dia merit. So yang Mungkin itu merit tak cukup. Puan pilih dia tukar dia jadi tidak layak. Tik nama dia tu tekan bulan. Sekarang ni nak balik tadi tu pergi sini. Ya, itu sebab dah buat JVS kan. Ni untuk tengok mesyuarat tu. Okey. Itu cerita lain. Dia dalam Macam tadi dia puan dia kan. Jadi kalau ada lebih macam ni, Okey, kita mau letak. so tadi kes kalau tak layak. Kalau yang silakan sampai dulu semua macam tu kita kat dia dia. layak, pilih je semua. Terus kita letak hijau tu layak. Inilah yang saya tulis tadi. Sekali tu ni. Tapi ada So yang once dah isu bahagian bawah ni, senarai tadi layak atau tidak layak, dia akan pergi tentang sini. Dia akan ada dekat sini. kita tulis saja lepas tu baru kan. Tidak layak jadi bagian Syuk. Ya ya. Ya. Letak. Akan kita letak. Gambar. Jadi kita mula-mula tadi semua siap. Ini betul ke saya dekat sini sekarang? Betul? Situ kita tanda. Tanda apa? Sudah tanda? Sekarang saya sudah tanda yang tak layak. Sekarang pilih semua layak begitu. Boleh pilih semua. Pilih semua layak. Mana yang senang? Nak buat layak dulu ke tak layak? Kalau buat layak dulu, nak pilih semua layak. Dia termasuk tak yang tidak layak? Termasuk nanti. Jadinya, saya sekarang cadangkan dekat sini. Kalau dari inilah. 10 tadi, ada seorang tak layak, action dulu yang tidak layak. Kan semua masuk kan. Pilih nama dia. Jadi tidak layak ada 4 orang. Seterusnya dekat sini. Oh sini ramai yang layak notis. Ni tak bukan. Ni status terkini ni layak. Ni tidak layak. Ni current status. Ini kalau kita nak kemas kini dia tak layak. Ataupun Ini pun status terkini yang tidak layak 2 orang saja lah. 1, 2. Yang lain semua layak. Bukan ikut ni ke? Bukan. Ini kalau mau kemas kini. Ini current status. Status sekarang adalah layak. So kalau cikgu mau
tak layakkan dia, cikgu baru tekan ni. Ini untuk okey, kalau Melayunya, kalau Englishnya ini current status, ni update status. Okey. Okey, so ini current status dia layak. So untuk update status, untuk tidak layak akan tidak layak. Kalau tidak layak. Okey, yang ini dengan betul-betul. Minta dengan betul-betul. Saya minta kalau salah tekan. Okey, ni jangan cerita salah tekan dululah. Okay, sebab tadi pun saya nampak ada yang dah confuse. Tadi kita dah action semua kan yang bawah tu. So dia akan pergi di sini, atas ni. Senarai keputusan mesyuarat. Okey, senarai keputusan mesyuarat. So daripada senarai keputusan mesyuarat ni, dia akan paparkan semua murid yang kita dah setkan layak dan tidak layak. Dia tak akan miss seorang pun. Sebab dalam mesyuarat, kalau kita decide untuk 10 orang, 10-10 kena ada dalam ni. Walaupun seorang tidak layak. Puan-puan, pastikan status terkini adalah yang ini. Ini status terkini. Bukan yang ini. Jangan confuse. Tadi bukan layak. Tapi kenapa statusnya tidak layak? Salah. Status terkini adalah yang ini. Yang merah ni adalah hutang untuk tuan-puan tukar kepada tidak layak. Contoh, tadi dah tanya tadi. Tadi saya tertekan tidak layak. Macam mana saya nak layakkan dia balik? Ni saya rasa gini murid ni tidak layak. Sebab tadi tertekan. Isu tertekan ni memang saya selalu dah dapat dah. Bukan kat KPM pun, dekat tempat lain pun sama juga. Walaupun button tu dah merah, lagi suka tekan button merah saya rasa. Saya rasa memang saya bagi tahu lah, bukan kat sini. Dekat tempat lain pun ada few sistem yang saya dah buat dekat jabatan kerajaan lain pun sama juga. Saya rasa attract tu dia lebih kepada butang merah. Padahal butang merah kan tulis dah tidak layak, tidak lulus. Tapi suka betul tekan butang merah. So, kes tertekan. Ini contohlah. Tadi saya tak tertekan, tapi contoh saya nak buat balik. So, kita tertekan tidak layak. Macam mana kita nak layakkan dia? Klik butang ni. So, klik je butang tu, dia akan switch kita punya status terkini. Mana survey belum hantar dia boleh buka. Ini sebenarnya button, bukan status. Dia adalah button untuk tukar status. Okey, faham. Okey. So, dah jadi layak. Okey, so dia kat sini jadi tidak layak sebab kita nak tukar balik kepada tidak layak. So, kita tukar lagi kepada tidak layak. Selagi belum hantar, macam mana ni? Selagi belum hantar, boleh tukar lagi status layak. Ya, jangan yang hantar. Jadi kami tukar dekat sini. Bukan kemas ini je. Kemas ini. Okey, pindahkan kemas ini status. Okey. Kita kan? Okey, so sekarang saya akan tukar daripada tidak layak. Okey, ini dalam mesyuarat. Ini dalam mesyuarat. Okey, ini dalam mesyuarat. So, ada seorang tidak layak. So, kalau nak hantar di sini pun boleh. Tapi saya selalunya mostly selalu takkan hantar dekat sini lah. So, kita balik pada dashboard kita. Sini, dia akan ada murid yang layak sahaja. Okey, so katalah dekat sini senarai murid layak ni, dia ada 7 orang. Masa nak tekan button hantar tu, tiba-tiba murid datang, cikgu, saya nak. Yang tadi tu, nak update dekat mana? Macam mana nak update balik? Sedangkan kita guna page yang ini. Macam mana kita nak update? Kita pergi balik mesyuarat tadi lah. Tukar macam tadi tu, tukar balik pada tidak layak. Ataupun senario satu lagi. Okay, so sekarang kita 7 orang kat sini, kita update dah lagi sekali. Ataupun tadi
7. Masa nak hantar hutang tadi, datang lagi seorang lagi, cikgu saya tak nak PJP. Masuk balik mesyuarat, kemas kini balik. Layak, tidak layak. Sebenarnya kita pun boleh tukar. Silap. Kalau kita dah set tak layak, dia datang nak layakkan, kena dalam mesyuarat. Tapi kalau dia dah layak, sebelum nak tukar hantar, dia datang begitu tak nak, kat situ dia boleh tukar. Contoh dekat sini lah. Ni kita nak tukar dengan mesyuarat. So kita boleh 7 orang ni tadi, sebelum kita nak hantar, dia ada datang lagi tak nak. So kita boleh tukar dia juga tak layak. Masih boleh tukar status dia. Okay? Okay. Boleh lepas tu? Kalau contoh senario lain, dah confirm dah 7, tapi cikgu belum hantar lagi. Tiba-tiba datang lagi seorang murid yang memang nak dan cikgu rasa dia layak, tapi nama dia tak ada dalam mesyuarat. Macam mana kita nak buat? Nama dia tak ada dalam mesyuarat, nama dia tak ada dalam kotak dua tadi. So, macam mana nak buat? Tambah senarai murid, buat step yang pertama tadi. Daripada kotak 1, bawa ke kotak 2, kotak 2 pergi mesyuarat, baru orang susun. Sama juga kalau yang murid datang nak buat tu, tak ada dalam senarai tu. Kita tulis, show ada kat situ, baru tambah sini, dan pergi sini. Okay. So, clear tak? Layak tak layak tadi? Mesyuarat okey? Okey. Kemudian, susah minta tolong, nanti kalau lagi tak libat, tolong pastikan cikgu-cikgu faham status terkini itu adalah yang ini. Yang ini. Bukan yang ini. Ini adalah action. Nanti saya tukar kat sini jadi hitam kemas kini. Okey? Alright. So, sekarang dah confirm dah selesai dah. So, ni senarai dia. Kita hantar, tak hantar lagi kan? Belum hantar lagi. So, pastikan puan-puan dah senarai dia semua dah cukup. Tengok status dia belum hantar. So, puan-puan kena pastikan tekan butang hijau dekat bawah tu. Tekan butang hijau, jangan risau kali ni boleh tekan. Tekan sekarang. Tekan dia. Tekan sekarang. Ada mata pelajaran yang tak mencukupi. Ya, ada. Salah tekan. Ada mata pelajaran tak mencukupi. Ya. Mata pelajaran tak mencukupi. Masa nak hantar nanti, kita akan minta sekolah dia akan hantar yang Chinese saja. So maksudnya masa cikgu Ada mata pelajaran yang kan dia minta tunjukkan tadi sistem ni kan bila tekan dia automatik macam seolah-olah dah update. Macam ni terus yang telah macam dah selesai padahal belum lagi. Tapi dah hantar dekat okey, jadi kita hantar. Semua berjaya tak hantar. Jadi cikgu bantu, berjaya tak cukup. Apa sama kan? Tak cukup kan? Kalau tak cukup, maksudnya puan-puan kena kemas kini balik semua PPT dia tadi. Jadi sekarang waktu dia extend. Betul. Tak boleh hantar. So kalau apa tindakan? Tindakan apa? Apa tindakan yang tadi ambil? Tindakan tadi ambil. Ini ke yang Mau tambah ni? Gimana mau tambah? Mana balik lagi? Okey, so sekarang kita dah hantar. Mana yang dah berjaya tadi, tuan-tuan akan nampak sini, sekarang murid kita tadi 7, dah jadi kosong. Betul? Kosong. Kecuali tuan dengan tuan yang tak boleh nak hantar tadi. Balik ke? Oh, maksudnya selepas klik hantar, dia jadi kosong? Ya. Tuan-tuan kena pastikan box ni dia akan kosong. Maksudnya selesai kerja tuan-tuan untuk hantar. Kalau dia ada numbers, maksudnya memang pending lagi dekat tuan-tuan untuk
Okey. Nak rasa lega dah hantar. Satu, pastikan sini kosong. Oh, dia yang Please jangan sana ditekan. apa tu, kalau sini ada numbers, jangan pula telefon JPM. Boleh tolong cek tak permohonan saya ada ke tak ada. Selagi ada numbers kat sini, maksudnya tak hantar lagi. JPM pun tak nampak. Dan satu lagi, macam mana nak pastikan permohonan tuan-tuan telah dihantar? Klik pada rekod senarai rekod permohonan. Okay, klik di senarai rekod permohonan. Dekat sini tu dah nampak dia rakam nama lagi. Di bawah sikit. Ya, betul Dah kan? ada dah senarai. Awal-awal tadi masa saya tunjuk tak ada Betul lah senarai kan? kan? Sekarang dah ada senarai. So semak dulu status dia apa. Permohonan PKP dalam proses. Once ada ni, maksud dia dah dah berjaya. Macam mana masuk sini? Senarai permohonan. Di bawah. Senarai rekod permohonan. Okey. Alright. So, bawah kita dah nampak. So, bila tuan-tuan berjaya janda, sistem akan create nombor permohonan dekat sini. Tuan-tuan akan nampak dari situ nombor permohonan dia, sistem akan janda by tarikh tuan-tuan hantar. So, dekat situ, dia akan set 26 tahun ni, 26 bulan 5, tarikh 21. PKP adalah kod untuk diikuti. Dan yang belakang tu 0350 adalah running number untuk permohonan tuan-tuan. Saya hantar 350. Mungkin tuan 31, 36, macamlah. So dia unik. Okey, so kita boleh nampak saya hantar 7 orang murid. Walaupun saya proses tadi awal-awalnya nama 10. PB3 saya buat 8. Dalam mesyuarat tinggal 7. So 7 sahaja yang saya hantar ke JPN. Siapa 7 tu, klik pada nombor permohonan dan bagi kuasa larai 7 murid yang tadi. Okay, so sini senarai murid yang tadi kita hantar. Kenapa saya ada dua? Salah satu je. Okay. Mobile Tadi ada klik refresh kan? Right, so kalau dah hantar, Kalau nanti so sebab tuan-tuan boleh sekarang jalan running Excel. number tu Boleh berbeza. simpan dalam file untuk So dia senarai maybe yang tuan-tuan tadi hantar. dia ada lag ke atau refresh, dia akan klik dua. Okay, Dia pegang satu saja. Nanti kami akan ni lah. Satu je lah yang akan diproses. Sebab ini tadi kan yang kosong. Cik Nancy letak tekan, tengok yang betul tak nombor permohonan yang nombor 7. Oh, betul yang ada data tu lah kan? Betul. Okay. Okay, so ni Excel dia, boleh simpan lah. Kalau tak boleh download sahaja simpan pada saya cakap lah. Bila kau sana sudah ada. Okay. Di media okey sudah. Kami masih lagi mengubah-ubah. Kau masih mana? Kau okey sudah. Okay, so meskipun sistem akan kira jumlah peruntukan dia lah. Aku lagi lah. Jumlah peruntukan mengikut bilangan boleh dan juga mengikut bilangan Dalam Excel ni ada 3 nama je. Maksudnya yang berjaya lah kan? Yang ni yang cek Okay. status layak dia. So, layak lah. siapa yang dah berjaya hantar? Siapa yang dah sampai kat sini? Cek buat apa? Sini semua okey? Ya macam mana? Yang mohon tu Siapa dah berjaya boleh pergi makan? No. Betul? kita cuba tengok balik. Okey, permohonan. Okey, klik bawah sini. Sebab klik box. Okey, klik kat nama mesyuarat. Cikgu kena tengok balik permohonan kamu murid mana yang tak cukup. Dapat berapa Maksudnya hanya 3 orang ni je yang cik ambil tindakan kemas kini. Lepas tu yang ni cik tak ambil tindakan. So tindakan Masa nak isi grade tadi tu, tak tahu lah. Rasanya dah isi semua tapi macam maybe tak cukup lagi tu. itulah tu. Dia kena Dia automatic pergi ni. Dia seolah-olah dah